Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Hajar Sri Dewi binti Saiful Nathan, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang berusaha Puan Hajar Rubaiyah binti Abu Nawas, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah dan semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Melaka yang dihormati sekalian. Pada pagi ini, saya wakil dari Sektor Psikologi dan Kaunseling akan berkongsi resensi buku Urus Rezeki yang membincangkan mengurus rezeki dengan bijak dan berkesan dalam kehidupan seharian. Baiklah, untuk makluman semua, buku Urus Rezeki merupakan perkongsian pengalaman mengurus kewangan hasil gabungan dua karakter berbeza, iaitu seorang ahli perniagaan yang boros yang bernama Bonda Nur dan seorang pekerja yang makan gaji tapi berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang keuangan, di mana beliau seorang yang teliti dan teratur yang bernama Azjani AR. Jadi perbezaan inilah yang menjadikan pelengkap pada naskah buku yang berjudul Urus Rezeki. Untuk pengetahuan semua, kandungan buku ini mengandungi 7 segmen yang berkisar mengurus mindset, mengurus bajet, mengurus kerjaya, mengurus aset, mengurus hutang, mengurus ibadah dan juga mengurus rezeki. Bagi mengurus aset, penulis mengajak memahami konsep rezeki. Rezeki ialah segala pemberian dari Allah, jadi penulis menekankan niat yang ikhlas sangat penting dalam mencari rezeki agar rezeki menjadi mudah dan juga lebih berkat. Dan apabila bercakap soal rezeki, setiap orang mempunyai rezeki yang berbeza. Ada orang rezekinya pada kerjaya yang hebat, ada yang rezekinya anak yang cerdik dan baik, dan ada juga yang direzekikan pasangan yang rajin bekerja. Jadi Allah yang aturkan rezeki kita dan kita perlu terima hakikat bahawa setiap manusia punya rezeki yang berbeza-beza. Jadi penulis juga ada menegaskan kepentingan berdikari dengan tidak meminta-minta, memanfaatkan apa yang ada dan jauhilah penyakit hati seperti hasad dengki dan juga tamak terhadap rezeki orang lain. Seterusnya tentang mengurus bajet. Dalam buku ini ada menekankan kepentingan memahami aliran wang dan mengawal perbelanjaan dan tidak melebihi pendapatan. Jadi dalam mengurus bajet ni, penulis ada menekankan tentang 5 perkara yang penting. Antaranya pendapatan. Pendapatan ni maksudnya bagaimana nak dapatkan duit. Yang kedua, perbelanjaan. Ke mana wang kita apabila kita belanjakan. Yang ketiga, simpanan. Setakat ini berapa banyak tabung kecemasan kita. Yang kelima, tentang pelaburan. Bagaimana nak tambah duit tanpa bekerja. Dan juga perlunya perancangan harta dan pusaka, iaitu kita perlulah tahu ke mana hala tuju harta dan hutang kita. Jadi kebanyakan orang yang selalu menghadapi masalah kewangan memang ada masalah dalam menyimpan. Okey, di samping itu kita perlu mengamalkan gaya hidup sederhana tanpa membebankan diri. Jadi orang kata ukur baju di badan sendiri. Jadi kemudian subtajuk tu seterusnya adalah berkaitan hari gaji. Saya percaya ramai rasa gembira apabila tiba hari yang dinanti-nantikan, iaitu hari gaji. Tetapi apa yang selalu kita buat apabila gaji diterima? Adakah masih berbaki untuk ibu bapa dan keluarga yang lain? Adakah masih ada ruang untuk bersedekah? Jadi penulis di sini mengingatkan supaya merancang perbelanjaan besar dan juga berdisiplin mengurus kewangan sebaik menerima gaji. Jadi pembahagian rezeki secara teratur kepada keperluan simpanan dan sedekah dapat membantu mencapai kestabilan kewangan. Seterusnya ada juga pengisian berkaitan dengan mengurus kerjaya, di mana segmen ini membincangkan pilihan kerjaya sama ada antara bisnes atau makan gaji. Jadi pilihan ni perlu berdasarkan potensi diri, okey, dan juga minat, seterusnya kemampuan. Di sini penulis ada menekankan bahawa setiap kerjaya bermula dengan langkah pertama dan memerlukan kesabaran.
penulis turut menggalakkan setiap sikap terbuka dengan menjadikan pesaing sebagai sumber pembelajaran dan pesaing. Selain itu, kepentingan kestabilan keuangan ditekankan khususnya bagi wanita. Kepada wanita, walaupun seorang suri rumah sepenuh masa, perlu juga fikirkan sesuatu untuk membuat simpanan. Kandungan seterusnya adalah berkaitan dengan mengurus aset. Yang bahagian ini, segmen ini menekankan bahawa pengurusan aset perlu dilihat sebagai sebahagian daripada tanggungjawab hidup di dunia yang juga menjadi bekalan untuk akhirat. Maksud, harta bukan untuk kita mendapat keuntungan dari segi wang semata-mata, tetapi harta juga boleh menjadi tempat kita menjana pahala. Jadi selain itu, penulis ada menerangkan kepentingan pelaburan seperti hartanah dan emas sebagai cara membina kekayaan jangka panjang. Seterusnya berkaitan mengurus hutang. Baik, segmen ini menekankan bahawa hutang ialah amanah yang wajib dilunaskan dan melibatkan tanggungjawab terhadap hak orang lain. Elakkan hutang yang tidak perlu serta rancanglah pembayaran hutang supaya tidak membebankan kehidupan. Jadi penulis juga ada mengingatkan antara hutang dan sedekah, utamakanlah membayar hutang. Usaha untuk membayar hutang ni perlulah mengikut jadual. Walaupun masih berhutang, tetapi boleh bersedekah jika bayaran tidak terjejas. Begitu juga sikap suka meminta-minta tanpa usaha sendiri. Perlulah juga dielakkan kerana ia boleh melemahkan jati diri kita dan juga sifat berdikari. Kandungan buku ini juga berkaitan dengan ibadah, di mana segmen ini menegaskan bahawa ibadah mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada harta dunia dan menjadi asas kepada makna hidup yang sebenar. Jadi penulis ada menekankan perlunya ibadah dilakukan dengan ilmu dan kesedaran di samping mengamalkan sedekah sebagai pembuka rezeki dan pembersih hati dan harta. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan mengurus risiko. Di mana bahagian ini penulis mengingatkan agar kita berhati-hati dan berfikir panjang sebelum membuat keputusan melabur dalam sebarang perniagaan, khususnya yang melibatkan jumlah wang yang besar. Tidak semua impian akan menjadi satu kenyataan. Itu adalah peringatan. Okay? Dan penulis juga ada mengingatkan kepentingan keseimbangan dalam hidup, iaitu tidak terlalu berjimat hingga menafikan nikmat hidup dan tidak terlalu boros sehingga menyesal kemudian hari. Jadi penulis mengingatkan perancangan harta pusaka juga penting dan jangan ditangguh. Jika harta pusaka tidak diurus dari awal, dibimbangi menyesal kemudian hari dan harta yang ditinggal boleh menjadi punca pergaduhan serta perpecahan dalam keluarga. Jadi dari sudut pandangan peribadi saya, buku ini memberi kesedaran bahawa rezeki tidak hanya bergantung pada usaha semata-mata, tetapi juga pada sikap dan cara kita menghargainya. Jadi buku ini sesuai dibaca untuk meningkatkan kesedaran dan memperbaiki cara mengurus keuangan serta kehidupan secara keseluruhan. Jadi disarankan kepada mereka yang ingin memperbaiki cara hidup dan menghargai setiap nikmat yang dimiliki, bolehlah baca buku ini. Kerana walaupun ramai orang beranggapan masalah kewangan berpunca daripada kekurangan duit, sebenarnya punca utama ialah cara kita mengurus diri. Baik, akhir sekali saya mohon maaflah andainya input penyampaian saya sebentar tadi mengganggu emosi anda dan tidak menyenangkan hati. Sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah dan segala kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.